Assalamualaikum guys. Hai, apa khabar semua? Selamat malam. Malam-malam pun kita delivery lagi sebiji kereta. Kereta yang berurusan dengan salesman-nya Azmi. So, kereta ni ialah milik Muhammad Hizman Azri bin Muhammad Helmi. Dia ni beli kereta urusan dengan saya ialah maknya, Puan Jaimah. Terima kasih Puan Jaimah support kereta kedua dengan Azmi. Mula-mula Toyota Cross dan second untuk kereta anaknya Myvi. Yang ni pun beli pun mantap secara tunai. Okay. So yang paling penting komisen saya milik anda. Kereta kita dah siapkan semua dan kita tunggu proses penyerahan kereta kepada customer. Yang paling penting, benda boleh bincang, benda boleh runding. 017-622-3458 Azmi. Alright, kita layan penyerahan video seterusnya kereta kepada Puan Jaimah dan anaknya. Alright. Selamat malam. Hari ini kita nak serahkan kereta kepada Puan Jaimah. Puan Jaimah ni beli kereta untuk anaknya, tapi kejap lagi penyerahan tu kita saksikan dalam rakaman tersebut. So, apa khabar Puan Jaimah? Alhamdulillah. So, nampak ceria sebab bawa balik daripada umrah. Alhamdulillah sihat bersama dengan anaknya juga bawa balik daripada umrah. So, Puan Jaimah, saya nak tanya, senang tak berurusan dengan Azmi? Okey, setakat ni memang best lah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Semua clear. Katanya kereta yang kedua berurusan dengan Azmi. Ya betul ni kereta yang kedua. Kereta yang pertama kereta apa tu? Toyota Cross. Toyota Cross. Daripada Toyota Cross. Ini betul-betul. Ini pun Toyota juga sebenarnya kalau nak tahu di Jepun. So, Puan Jaimah, yang paling penting dapat tak komisen saya bila ada? Alhamdulillah. Kali kedua ni lagi tinggi sikit komisen ni. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Jaimah support Azmi. Saya serahkan kunci kereta. Kunci kereta ni akan dirakam momennya diserahkan kepada anaknya. Alright. Dipersilakan Puan Jaimah. Azman, Mama Bui, kereta ni untuk Azman. Ya, okey. Yang paling penting. Okey, yang paling penting komisen saya milik anda 017-622-3458 Azmi. Alright.